Okey, sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak gunakan formula kuadratik ni untuk solve kan. Okey, senang je. So kalau korang tengok formula tu, dia ada bagi x equals to negative b plus minus square root b squared minus 4ac over 2a kan. Nampak macam susah kan. Tapi tak apa, kita just key in je, senang je. Okay. First kita kena tahu apa a dia, apa b dia, apa c dia. Lepas tu kerja kita jadi senang, serius. Okay. So a dia apa? Satulah. Sebab apa? A tu apa-apa nombor yang depan x squared. Apa nombor depan x squared? Tak ada pun. Kalau tak ada tu meaning satulah. So letak a 1. And then b berapa? B apa-apa nombor yang depan X. Jangan jawab 5. Jawapan dia berapa? Negatif 5 So C pula apa? C tu jawapan dia 6. Sebab apa? C tu nombor yang tak ada X lah. So dalam kes ni tambah 6 je. So tak ada apa-apa X kan. So itu kita punya C. Dan nak buat apa? Dan kita masuklah kita punya formula. So masuklah X equals to dan masuklah negatif B, B negatif 5. Then plus minus. Lepas tu square root negatif 5 squared minus 4 1. Lepas tu darabkan dengan 6 over 2a. Then you akan dapat jawapan. Just tekan kalkulator dapat 3. Dan ingat dia ada plus minus. Satu kita nak buat plus. Yang tadi kita buat plus. Lepas tu lagi satu kita buat minus. So you buat benda yang sama macam tadi. Tekan kalkulator akan dapat jawapan 2. Tadi 3, yang ni 2. Then kita akan dapat 2 jawapan. Which is 3 dengan 2. Gitu je.